Kalau kamu jadi cikgu, apa pesanan kamu kepada murid? Nama saya Ziad. Dan saya Goim. Ni kita nak kerja dengan cara solat wal muslim. Berapa kali nak cakap, kaki tu jangan stepping, tangan tu jangan bolos. Leh, awak pandai ke main bola jaring ni? Kalau sebagai murid, baru belajar tadi lah. Tak nak semua dah solat subuh ke belum? Kalau belum, pergi solat kat belakang. Awak dah solat subuh ke belum? Mesti dah solat subuh. Awak kena bangun. Solat tu ibadah kita. Mestilah kita menjadi solat. Alhamdulillah. Jangan lupa solat kawan-kawan semua. Anak-anak, ingat kita kena takin baju. Faham tak kawan-kawan? Takin baju. Tu awak tu. Takin baju tu dulu. Faham tak? Awak tak takin baju pun. Excuse me. Saya ni banat. Awak tu takin baju tu. Saya ni banat, okey? Bani je kena. Guys, put the press in the dustbin now. I said now. Said now. Bawah meja awak tu macam ada banyak sampah je. Hello, tu L punya okey? L punya. Tante dia bunyi. Diam. 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 Apa yang diam? Diam? Orang cuba nak cakap apa ni? Aku tak kata Malam Izzat tak? Maaf Malam Izzat. Anak, hafalkan hafazan dan lancarkan tilawah anda. Faham? Qaid, dah hafal ke belum? Qaid tu dah hafal ke belum? Qaid? Oh Qaid. Saya lah Qaid tu. Saya bawa hafal sikit yang malam. Nanti saya hafal yang malam. Anak-anak jadilah manusia. Sebab Allah dah beri kita akal fikiran. Kita. Saya lah. Saya tu manusia Daus lah. Macam orang Firdaus pula. Ini manusia. Mestilah saya guna akal dengan baik. Awak ni gunakan akal dengan baik ke? Mestilah saya guna akal dengan baik. Sebab akal tu kan anugerah daripada Allah. Sebaik-baik penciptaan Allah ialah manusia. Ingat tu kawan-kawan.